Okay gang, assalamualaikum, good morning, salam nuzul Quran. Okay, right, so hari ni kita nak beggar lagi, kodek-kodek lagi kereta kenari ni. Okay, right, so hari ni kita nak tukar absorber belakang dengan kita nak tukar dia punya rubber spring atas bawah. Kita akan pakai yang tebal sikit. Okay, kita pakai 1 inci. Sekarang ni yang standard ni 0.3 je dia punya rubber spring dia. Okay, ni pun absorber belakang ni dah dekat 20 tahun tak pernah tukar. Okay, right, so kita akan buka tayar ni kiri kanan, kita akan pakai tongkat stabilizer. Okay, right, nanti kita tunjuk lah proses dia macam mana. Okay, lepas tu sebabnya sekarang ni dia tak, kenari ni memang well known dengan masalah depan tercongek, belakang mendap. Dia standard dia macam tu. So depan memang tinggi, depan dalam 5 jari tinggi fender tu. Yang belakang tengok berapa jari ni. 3 je. 3. Ni tak boleh masuk. Tangan tak masuk. Tangan yang nombor 4 tak boleh masuk. Okey. 3 je. Alright, so kita akan pakai 1 inci. Kita tukar absorber belakang baru. Kita tengok dia naik berapa inci lagi. Okey, naik 1 inci ke 1 inci 4 lah ke 1 inci setengah ke. Okey, sebab ni absorber ni pun dah mendap kan. Kita tukar absorber baru je, akan keras dia tinggi segi lah. Okey, right, jom project. Okey, safety jangan lupa start juga. Okey, right. Okay, alright. Okay, so apa yang kita nak kena buat? Okay, kita kena longgarkan dulu ni klip ni. Kita cabut dulu klip ni, kita congkel. Okay, klip ni congkel ke atas dan tolak ke belakang. Nanti sebab kita nak turunkan ni rear arm ni. Okay, rear arm ni, lower arm rear belakang ni kita nak turunkan sebab baru kita senang nak keluarkan spring ni, dia ada gap. Okay, so apa yang korang kena buat, korang kena ni longgarkan nut ni dengan nut kat atas ni. Okay, nut ni okay, saiz dia abang rasa dalam 17 ni saiz dia. Okay, saiz 17 ataupun 17 ni, tak mungkin 19. Okay, 19 macam 17. Okay, 17 atau 19 lah, kita tak, abang pun tak nak buka lagi, tak tahu. Okay, kita akan longgarkan ni, lepas tu nanti kita akan turunkan ni. Okay, arm ni. Okay, right, jom. Okay, right, nanti nak keluarkan bolt ni korang kena jack sikit ni baru kita akan senang nak keluarkan dia. Okay, sebab sekarang ni dia dalam keadaan tertekan, dia susah nak keluar. Okay, kita longgarkan sebelah atas pula. Yang atas ni memang korang kena pakai ni, nak pakai gun memang tak lepas, kena pakai hammer ketuk, ataupun kalau ada pry bar, tarik guna pry bar lah. Okay,
Saiz 17 nak ni. Saiz 17 atas bawah 17. Dia ada washer okey, ada washer. Yang bawah tak ada washer tau, yang atas sahaja ada washer. Okey, right. So kita dah buka atas bawah. Kita buka atas bawah. So kita akan jack. Okey. Alright, jom. Kita jack kat lower arm kat sini pun boleh je nak jack pun. Tak ada masalah. Okay, bila kita jack kan, dah longgar je tak payah ketuk pun. Okay, alright. So kita dah boleh keluarkan lah kita punya apa, monoshock pula. Kita punya apa, absorber. Okay, kita turunkan balik sikit. Right. Nampak? Kita ketuk dan kita slide keluar. Sama macam ala kau tukar apa, absorber belakang EX5 620 macam ni lah. Okay, right. Original ni 20 tahun tak pernah tukar. Pakai all type lagi ni. Dah tak main dah. Dah habis lah. Tapi sebab tak bocor. Okay, right. Absorber out. Sekarang kita nak keluarkan spring. Yang ni yang mencabar ni, spring ni. Kena pijak dan tarik lah. Okay. Okay, sekejap lama ni sebab abang tak cukup berat. Kalau abang berat sekejap je pijak turun. Okay, right. Nanti kita enjut je. Okay, right, spring dah keluar Ni asal. Okay, ni asal 0.3 je. Okay, right, nanti kita tukar yang 1 inci ni. Ni jenuh ni, ni mencabar ni, 1 inci nak masuk ni. Okay, right. So kita nak tukar yang atas juga Yang atas ni dia dah tak ada rupa dah ni. Dah penyek habis. Kita nak congkel lah. Okay, congkel je macam ni congkel je, koyak pun tak apa. Dia sampai sini bawah ni. Kalau nak spray WD-40 sikit pun boleh juga. Okay, biar licin. Right, jom kita congkel. Dia sangkut pula dengan yang lama ni. Yang apa, bum ni. Asyik muat. Okay, yang lama. Yang atas memang dia satu saiz je, dia tak ada yang tebal. Kita beli yang ni bukut dia. Kenari kelisa sama, Viva tak pastilah sama tidak. Benda ni dah 20 tahun ni tak pernah tukar ni. Ya, abang tukar je lah.
Walaupun nampak dia tak ada koyak apa kan, tapi tukar je lah. Dia pun tak mahal macam ni. Dua pasang, sepasang kiri kanan RM10. WD-40 tak apa, korang spray. Dia tak makan ni, tak makan getah. Yang ni korang masuk je, tak ada hal. Okey. Dia tak ada stopper dia macam yang bawah. Yang bawah dia ada stopper. Yang atas dia tak ada stopper. Dia memang bulat. Okey, right. Masuk Okay, so yang bawah. Yang bawah yang 1 inci Yang ni 1 inci. 1 inci. Nah, dia RR 1 ni 1 inci lah. Kalau tak dia 0.7, 0.3. Okey, ni 1 inci. Tengok gila tebal. Aduh, macam mana ni? Pening yang nak masuk nanti ni. Tengok yang original 0.3. Hitam abang nak menekan ni. Berapa punya beza? 0.3 1 inci. Mula ingat ambil 0.7 je, tapi macam rasa tak cukup pula. Ada jadi kereta rally nanti ni belakang ni. Kita cuba je lah tu. Okay. Tak ngam kan, kita buka balik, kita beli 0.7 je lah, ataupun pakai je lah balik ni. Okay. So tinggi sangat je. Right. Kita buang dulu apa abuk-abuk ni. Ronggakan klip ni, nampak ni yang permukaan yang macam ni kan, segi ni korang guna pelayar. Okey, guna pelayar, pegang macam ni dan korang pusing dia. Okey, nampak? Dia boleh pusing. Okey, boleh pusing. Dah pusing kan? Korang pusing sampai ke belakang dan korang ketuk. Okey. Korang ketuk je ke belakang. Baru dia akan terbuka lah. Okey. Korang ketuk. Okey, pusing dulu. Kena buang lah dulu tarik-tarik ni semua ni. Okey, dan buat ketat tu. Okey, pusing. Nampak dah pusing ke belakang tu kan. Okey, dah pusing ke belakang macam ni. Okey, ni. Nanti korang pahat ke belakang, dia keluar lah. Okey, lepas tu ni korang boleh keluarkan ke bawah. Baru kita akan ada banyak akses untuk keluarkan spring ni. Okey, right. Macam tu cara dia. Banyak dalam video lain John tak tunjuk pun benda ni kena pusing ke belakang. Kan? Kau ingat ketuk je kan. Silap patah nanti ni. Okey, dia pusing dulu. Okey, sebab tu dia ada tercongek macam ni.
Okey, right. Macam ni tengok. Kau dah boleh turunkan ke bawah lah. Okey. Okay, right. So dah boleh turun banyak Okay, right. Jadi kau nak mudah memang kena buka dua-dua kiri kanan. Baru kau boleh turunkan benda Excel ni sampai ke belakang, sampai ke bawah habis. Okay, rapat ke bawah habis. Okay, right. Okay, jom kita buka spring. Dia tahan lagi. Nak keluar dia. Dia turun ke habis. Alright. Dah keluar spring. Macam biasalah kita bersihkan. Okey. Jom pasang. Nampak ni ada bonggol ni. Kan ada bonggol ni. Sikat bonggol ni. Okey. Right. Kejap ni nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Betulkan dulu pipe. Kita pijak. Alamak, tangan saya pula. Sekejap Alhamdulillah. Senang masuk. Bila kita dah longgarkan ni kan, senang dah masuk. Okey. So nanti kita akan jack. Okey. Kita akan jack, kita tengok pastikan dia masuk betul-betul kat longkang dia. Okey. Alright. Macam tak berapa nak masuk. Kau tarik sikit pusing ya. Sementara tak ketat lagi. Okey, alright. Ngam. Okey, so kita akan masuk absorber baru lah. Okey, right. Jom kita masuk. So hari ni abang nak pakai absorber APM Performax. Okey. Alright, ni abang dapat kat Shopee murah ya. Kan dia tengah ada promo, abang ada voucher banyak, abang ada coin banyak untuk redeem. Ngam soi. Murah gila abang dapat. 100 sepasang dapat 150 ke 130 je. Murah. Okey. Right. Ramai kata terbaik jugalah performance dia. Okey. Kelisa kenari sama je. Okey. Color dia abang suka. Color dia maroon. Abang tak suka merah, abang suka maroon. Cantik tak? Sebaik kat luar, kat dalam. Macam motor kat luar. Mengecik lah. Mengecik hawa pun kau. Okey. Benda ni korang kena compress lah beberapa kali, 5-6 kali kan. Kasih gas dia macam orang kata apa, macam refill lah orang kata. Tak ada, lembik sikit. Abang dah refill lah tadi kan. Bukan dah refill lah, okay, dah pump lah, dah pump. Okay, alright.
jom kita pasang. Nak pasang biar tulisan Performax ni nampak. Oh lah, best sikit tengok. Okay, right. Oh lah, tak boleh lah, tak nampak juga. Dia ke belakang macam ni. Ke belakang ataupun ke depan macam ni. Taklah stiker dekat sini lah. Orang nak nampak. Okay, nanti kita tak grease sikit dekat skru, thread skru okay. Nanti orang kata kemudian hari nak buka senang sikit, lancar, ada grease kan. Kita buat kerja kenalah apa orang kata, fikir masa depan, untuk kesenangan masa depan. Walaupun kalau kata bukan kita yang buka sendiri, foreman yang buka, foreman pun senang hati nak buat kerja kan. Macam tu lah cerita dia. Right, so kita boleh jam pula, kita boleh apa, jack balik. Okay, pastikan masuk tak lari kiri kanan. Okay, right. Okay, right. Ni lah yang korang komplain kat abang ni, datang ni. Make on ni yang bising. Salam ni. Okay, right. Dah masuk Kita letak grease lagi. Benda ni kalau tak ada nak buat recording, sekejap je siap. Nak buat record ni yang lama. Tak apalah. Ni abang suka record yang lama ni. Mereka dia close up lah kan. Satu orang lain tunjuk jauh, abang tunjuk dekat lah. Washer yang atas jangan lupa letak tadi washer dia. Okay. Kita ikat macam ni je dulu. Kita buat kat sebelah pula. Okay, jom. Sebelah ni abang letak stiker je menghadap keluar. Nanti bila kita naik turun bukit, kita naik bonggol, turun bonggol, orang nampak lah. Kan? Sebelah yang letak. Nanti orang tanya ni SO berapa dia pakai ni, mana meru ni. Sebelah tak nampak, sebelah nampak. Washer nak dengan washer belah atas, jangan lupa.
Abang janganlah ejek abang. Abang tahulah ni sober murah. Saja. Yalah. Berapa puluh tahun sekali baru abang tukar sober. Excited lah sikit. Walaupun sober murah, bukannya pakai apa Grabber ke, apa RS Ultra ke kan. Itu je lah bangsawannya. Ini hantar budak sekolah, ambil sekolah, hantar barang pergi pasar. Ini pun dah cukup dah. Cukup kan pakai yang minyak pun dah cukup lah. Sajalah pakai yang lain pula sikit kan. Bateri pula nak habis. Alhamdulillah, ni kira korang dah siap lah ni ikutkan hanya. Tinggal nak ikat ketat je skru-skru ni dengan pasang tayar tu je. Dah siap lah sebenarnya. Sekejap, korang kata sekejap. Kalau korang nak sangat tukar sober memang sekejap, setengah jam siap. Kalau nak tukar getah spring tu lambat lah sikit, 1 jam adalah kan, 1 jam. Lepas tu sebab abang dah bagi korang tips untuk buka klip pipe hose brake tu kan. Kalau tak memang penuh kat korang. Sebab memang dalam YouTube lain-lain channel memang tak ada tunjuk, tak jelaskan yang benda tu kena pusing ke belakang dan ketuk ke belakang. Semuanya tunjuk ketuk terus kan, terus buka. Memang jenuh lah korang, takkan terbuka. Dia kena pusing ke belakang dan ketuk. Okay, right. So nanti kita ketatkan je. Okay, pasang balik ni pipe ni. Okay, pasang balik pipe. Masukkan balik dekat tapak dia. Okey. Nanti kita buanglah kikis-kikis tarik-tarik tu yang ketat tu. Okey, alright. Okey, kita dah bersihkan semua Bersihkan longkang dia semua. Bawa senang balik nak masuk. Lepas tu nanti kita nak buka balik pun senanglah. Okey, bersih. Nak masukkan kat dia punya longkang tu yang payah sikit. Masuk lagi. Beras pula. Gerah gila. Sekejap kita dah pasang. Oh, yang ni berkicap. Tak tahu pasal dia sengit lah kan, dia punya pipe sikit. Okay, alright. So kita tinggal ketatkan je lah. Okay, ketatkan semua. Sekejap Alah. Ketat pun tak payah ketat sangat lah, agak-agak je.
Abang pakai benda ni abang tak tahu dah okey ke tidak. Abang kena tangan juga. Okey kot. Okey, yang atas kita dah ngam dah. Kita dah tutup. Okey, right. Satu side dah siap. Abang tak ada apa torque wrench, jadi tak tahu nak kata nak ikat berapa torque dia kan. Okey. Hari ni ayah nak tengok adik dulu. Adik lagi banyak tak? Kalau adik lagi baik banyak, ayah bagi lagi adik main game. Game besar. Kat komputer. Kat komputer. Kenapa hari tu ayah bagi adik main game besar? Jap, saya buat ni jap. Apa? Kenapa ayah bagi? Okay, so Allah, kabur pula. Apa? Okay, so kita dah ikat ketat Okay geng, so dah siap nampak? Okay, jom kita pasang tayar. Pasang tayar. Ayah. Ni nak pasang tayar ni kemungkinan Ayah jangan pasang tayar dulu. Adik nak pergi kencing dulu. dia kencing pula. Yelah. Ayah jangan pasang. Tak ada pasang lagi. Okey lah. Kita nak pasang tayar ni pun mungkin tayar tu akan jejak dengan lantai ni. Kan? Sebabnya kita dah pakai yang tinggi kan, spacer tu. Dia akan jejak dengan lantai. Jadi kita kena jack lapik dengan batu-bata satu, baru boleh kita jack pasang tayar tu. Letak sini sangkut ni. Lepas. Ataupun ngam-ngam je kan? Ngam-ngam je lubang ni. Okay, tak apa. Dah kita pasang tunggu budak ni. Tak marah mengamuk pula kalau tak tengok pasang tayar ni. Okay. Right dua-dua dah pasang Okay. Sebal. Cepat. 1 inci. Oh, tu 1 inci. Assistant pun tak sampai. Assistant kita nak tolong. Okay. Dah okey ke adik? Dah siap Dah siap adik? Okay. Jom kita nak pasang tayar pula. Oh, okey. Sekejap pasang tayar. Kita try tengok. Boleh tak? Oh, jom. Ngam-ngam tak? Kena angkat tak? Tak. Tak nampak. Adik nak cek skrin. Cek melekat ke tak? Nak cek melekat ke tak? Okey, alhamdulillah. Saya ikat dulu yang bawah tu sebab tak nak bagi je gok-gek. Kita letak grease.
Oh, okey. Hmm. Okey, adik. Bagi adik situ. Elok. Kalau apa? Color dark green. Sikit je. Jangan banyak. Masukkan kat dalam. Tak apa-apa. Adik replace semua. Okey. Okey, adik. Masukkan grease. Isi grease. Kalau adik dah pandai dia. Ajar isi adik masukkan. Pusing. Turn right. Lagi. Banyak-banyak. Adik nak tu juga. Dah ke? Dah. Ada lagi. Ada. Banyak. Melimpah. Tak. Ayah nak tengok melimpah ke tak? Kalau tak melimpah, Okey. okey. Adik tolong ayah rajin. Adik. Tengok salah. Tu buka. Turn right, turn right. Ni. Buat apa? Ayah jangan korek lagi. Jangan. Dah. Tu dah. Dah. Tak apa, jangan masuk. Tak, belum ni. Banyak sikit. Nanti kita fast forward lah. Banyaknya. Tak boleh banyak kan? Tak boleh. Adik tak boleh pegang macam tu, salah. Dia kena pegang macam ni. Baru senang nak masuk. Okey, jom cuba yang sebelah. Okey, bawa ke Bawa. sini. Untuk. Cepat. Torchlight semua tak tutup. Jom. Torchlight tu biar je. Tak tutup pun biar je. Nanti nak cari dia. Ada yang nanti tutup. Okey, jom. Okey, jom. Letak dulu kat lantai. Banyak lagi. Tunggu. Jangan kuat. Ayah jangan. Tak. Dah. Dah, dah start. Tengok. Lagi. Tak ada banyak. Okey. Kat sini. Nanti kena rantai. Ha, Kena letak macam tu. Nanti kena rantai. Foto. rantai. Kena grease. Siapa? Kita select. Ni, dia tak boleh letak kat bawah. Nanti kena rantai. Letak sini.
Nanti Grace mama marah. Kenapa? Kotor lantai. Akan kita ketakkan lah. Sikit. Dah. Dan okey. Dah. Pusing-pusing. Okey. Dah. Keluar. Dah. Okey. Ayah jangan buat lagi. Tak. Ayah. Jangan. Kacau lagi. Ayah yang kacau. Ayah kacau. Ayah nak buat. Yalah. Ayah tengok dia buat. Ayah tengok adik tidur dengan mama. Dah. Ayah cuba sini. Dah. Dah yang ambil. Yang mana kan? Adik pun nak sama ayah. Yalah. Sebab ayah tak apa. Kan dia kalau nak guna tangan kena keluarkan ni dulu. Kan? Tak lupa baca. Cik buat apa? Cik buat apa? Masukkan ni. Ayah tak pandai. Okey. Okey, dah. Okey, dah. Right. Betul. Ayah pula buat. Ayah punya mesti. Yang bising. Ada tepi sikit. Okey, geng. Semua dah siap Tak, nak tengok dia. Okey, Mama nak turun tengok. Berapa tinggi dia. Rasa macam jadi rally ni kita ni. Kenapa ayah buat video lama? Adik saya. Okey, alright. Nampak ngam lah tinggi macam ni. Okey, baru raja seimbang dengan depan. Nanti kita ambil video dah siap, kita parking kat depan rata. Tengok depan belakang macam mana. Okey. Apa? Tadi 3 jari kan tinggi. Yang ni kali ni 5 jari. 5 jari tinggi. Okey lah. Nanti bila dah ada orang duduk, jengam lah balance. Okey. Adik Right. ke, ayah ke, nenek ke, nenek baki, ke, mak lang ke, letak beg lagi. atuk ke, Okey, right. abang ke, ayah ke, adik ke, mama. Adik pun buat good. Okey. Okay geng, so ni dia punya hasil dah siap. Nampak tak? Tadi belakang rendah, dari depan kan, nampak depan dah tercungap, tercongek orang kata. Ni belakang kita dah lepas tukar isober, kita dah masuk 1 inci punya rubber spring kan. Isober pun baru, nampak hampir seimbang. Depan belakang macam sama tinggi, set balance. Tapi kalau tengok dengan mata kasar betul-betul in real, nampak belakang dah tinggi sikit dalam 1 inci daripada depan. So memang nice ni, memang setup ni memang nice lah orang kata. Dengan profile tayar ni, keadaan standard dia. Okay, right. So tugasan untuk buat tukar isober belakang sebenarnya, kalau tak ada kacau spring,
Memang sangat-sangat senang untuk korang yang beginner, makcik-makcik pun boleh buat. Sangat-sangat senang. Buka tayar, buka 2 biji skru 17. Tu je. Dalam masa setengah jam je boleh settle. Okey. Memang cepat sangat. Ada spanner 17, ada pembuka tayar, ada jack. Itu je. Setengah jam boleh siap. Kalau tak tukar spring lah. Kalau teringat tukar springnya rubber tu, nak buka spring tu memang ambil masa 1 jam, 1 jam setengah lah. Tapi tahap kepenatan daripada orang kata skala 1 sampai 10, abang letak 5 je. Tak penat. Memang tak penat. Ni bulan puasa ni. Kalau bulan tak puasa memang relax gila, santai. Okay, alright. Memang boleh, korang yang tak pandai pun boleh buat lah. Okay, alright. So, tu je lah abang punya ni. Assalamualaikum. Alright. Ni yang bising. Tak, adik banyak. Ayah nak bagi adik. Tidak je. 2 je. Kat 2. Tak lama je. Adiknya ayah berdapat semua. Tak bising. Kat dah.